Dalam pasaran forex, setiap transaksi yang berlaku melibatkan proses beli dan jual antara dua pihak. Namun, pernahkah anda terfikir siapa sebenarnya yang menyediakan harga beli dan jual tersebut? Siapakah yang memastikan pasaran sentiasa aktif dan transaksi boleh dilakukan pada bila-bila masa? Jawapannya ialah liquidity provider, iaitu penyedia kecairan. Mereka merupakan tulang belakang kepada keseluruhan pasaran forex global. Dalam video ini, kita akan memahami apa itu liquidity provider, bagaimana ia berfungsi dan mengapa ia sangat penting kepada trader, terutamanya ketika berlakunya peristiwa ekonomi dan berita berimpak tinggi. Liquidity provider atau LP ialah institusi keuangan besar yang menyediakan kecairan dalam pasaran forex dengan menawarkan harga beli iaitu bid dan harga jual iaitu ask. Secara ringkas, liquidity provider memastikan sentiasa ada pihak yang sanggup membeli dan menjual mata wang pada sesuatu masa. Tanpa liquidity provider, pasaran forex akan menjadi perlahan, spread akan menjadi sangat besar dan transaksi sukar dilaksanakan. Liquidity provider bukanlah individu biasa. Mereka terdiri daripada entiti keuangan besar yang mempunyai modal dan volume transaksi yang sangat tinggi. Antara contoh liquidity provider utama dalam pasaran forex termasuklah bank-bank antarabangsa seperti bank pusat dan bank komersial global, institusi keuangan besar, hedge fund serta market maker institusi. Institusi-institusi ini beroperasi secara aktif dalam pasaran antarbank, juga dikenali sebagai interbank market, di mana jumlah transaksi harian mencecah trilion dolar. Disebabkan skala dan kecairan yang besar, mereka mampu menawarkan harga yang kompetitif dan stabil kepada pasaran. Sebagai trader runcit, anda tidak berhubung secara langsung dengan liquidity provider. Sebaliknya, broker forex bertindak sebagai perantara antara trader dan liquidity provider. Harga yang anda lihat di dalam platform trading sebenarnya datang daripada liquidity provider yang dihantar melalui sistem broker. Dalam model ECN atau SDP, order trader akan dipadankan terus dengan kecairan daripada liquidity provider tanpa campur tangan manual. Ini bermakna kualiti liquidity provider yang digunakan oleh broker sangat mempengaruhi kelajuan execution, spread dan kebolehpercayaan harga. Spread dalam forex sangat bergantung kepada tahap kecairan pasaran. Semakin tinggi kecairan, semakin kecil spread yang ditawarkan. Sebagai contoh, pasangan mata wang utama seperti Euro USD atau USD JPY biasanya mempunyai spread yang rendah kerana disokong oleh ramai liquidity provider dengan volume yang tinggi. Sebaliknya, pasangan exotics atau minor mempunyai kecairan yang lebih rendah menyebabkan spread menjadi lebih besar dan kurang stabil. Slippage berlaku apabila order dilaksanakan pada harga yang berbeza daripada harga yang diminta. Salah satu punca utama slippage ialah kecairan yang tidak mencukupi. Apabila terlalu ramai trader memasuki pasaran serentak atau apabila liquidity provider mengurangkan kecairan, order akan dilaksanakan pada harga terdekat yang tersedia, bukan semestinya harga asal. Ini sering berlaku semasa pasaran bergerak pantas atau ketika berita ekonomi penting diumumkan. Ketika pengumuman data ekonomi berimpak tinggi seperti non-farm payroll, kadar faedah, inflasi CPI atau keputusan bank pusat, pasaran biasanya menjadi sangat volatile. Dalam situasi ini, sesetengah liquidity provider akan menarik sebahagian kecairan mereka buat sementara waktu bagi mengurangkan risiko pendedahan. Akibatnya, spread boleh melebar dan slippage lebih kerap berlaku. Inilah sebab mengapa trader sering melihat pergerakan harga yang agresif dan execution yang kurang stabil semasa news besar. Dengan memahami peranan liquidity provider, trader dapat membuat keputusan yang lebih bijak dari segi pengurusan risiko. Trader akan lebih berhati-hati untuk membuka posisi semasa berita besar, memahami kenapa spread melebar dan tidak menyalahkan broker sepenuhnya atau slippage yang berlaku. Pengetahuan ini juga membantu trader memilih broker yang mempunyai hubungan liquidity provider yang kukuh dan telus. Sebagai kesimpulan, liquidity provider merupakan elemen asas yang memastikan pasaran forex berfungsi dengan lancar, stabil dan berterusan. Tanpa liquidity provider, tiada harga, tiada spread dan tiada trading. Memahami konsep ini akan menjadikan anda seorang trader yang lebih matang, berpengetahuan dan bersedia menghadapi realiti pasaran yang sebenar.
Terima kasih kerana menonton dan pastikan setiap keputusan trading dibuat berdasarkan ilmu dan pengurusan risiko yang betul. Jumpa lagi dalam video education yang seterusnya.